Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, dalam video ni saya nak kongsikan cara bagaimana kita nak boostkan produk kita lah di Shopee. Ini adalah cara marketing yang percuma yang tool yang Shopee dah sediakan. Jadi kita boleh gunakan tool ini secara percuma. So kalau kita sebelum ni kita dah masukkan produk, okay. So sekarang saya dekat seller center Shopee. So kita nak pergi dekat bahagian my product. Saya dah untuk kedai yang baru ni saya dah tambah beberapa produk. So anda boleh lihat ada lebih kurang dalam 15 produk saya dah masukkan. Jadi saya pun dah masukkan produk, saya pun dah buat diskaun. Okey, semua video-video ni saya dah ceritakan dalam video yang sebelum ni lah. Okey, cara buat diskaun, bagaimana cara nak buat bagaimana cara nak buat logo kan. So apabila kita dah buat diskaun, dah masukkan logo apa semua, so kita sekarang nak buat marketing lah. Okey. So cara marketing yang percuma di Shopee adalah kita boleh gunakan teknik boost now. Dekat mana kita nak tengok boost now tu. So kalau dekat dalam komputer kita boleh tengok dekat sini. Okey, kalau dekat seller center lah, kita boleh tengok dekat sini, dekat titik 3 ni dia akan ada perkataan boost now, button boost now kat sini. So kita boleh tekan boost now. Actually untuk boost now ni kita boleh pilih hanya 5 produk saja. Okey, dalam satu masa 5 produk dalam satu masa untuk selama 4 jam. So maksudnya kita pilihlah produk apa yang kita nak promote. Contoh macam nak promote macam saya bekas beras ni, kemudian yang kitchen stainless steel dia punya holder ni, kemudian mungkin saya punya soup dispenser ke, ataupun gas stove ni ke, ataupun pemotong salad ni ke kan. So kita boleh pilih 5 item ataupun 5 produk untuk kita buat boost now. Okey, contoh macam dekat sini saya cuba klik pada bekas beras ni. So saya klik dekat sini, saya just hover saja saya punya mouse dekat sini. So dia akan naik function ni, kita klik lah boost now ni. Okay, so dia start counting, nampak tak? Dia start counting, dia start kira countdown lah. Dia start countdown 3 jam 59 minit. So untuk produk ni lagi 4 jam baru kita boleh tekan lah. Okay, so macam tu. Jadi hanya 5 produk saja dalam masa 4 jam kita boleh boost now. Okay, dan itu adalah cara manual lah. Itu adalah cara manual. So itu dekat dalam komputer, ataupun kalau dekat dalam desktop kita pun boleh tengok dalam paparan yang dalam list macam ni. Kalau kita klik pada sini, dia akan bertukar daripada macam ni, paparan yang macam ni kepada list. Okey, kalau yang list pun sama juga, kita klik pada butang more, kita boleh klik pada butang boost now lah. Okey, so sama saja. Kemudian saya kalau di bahagian ataupun di paparan komputer handphone, okey, kita boleh pergi dekat kita punya my shop. Okey, kat atas ni my shop, dan kita turun ke bawah sekali. Okey, kita tengok dekat produk kita. So kita boleh tekan mana-mana butang boost now ni. Okey, kita boleh tekan secara manual lah. Kita pilih lah yang mana yang kita nak buat promosi. Kita klik pada butang boost now. Okey, contohnya macam saya nak tekan yang ini pemotong salad. So saya tekan je lah, saya tekan boost now ni. Okey, so dia boost successfully. So dia start counting. Nampak tak? Dia start countdown kita punya time lah 4 jam daripada sekarang. Okey, so dia akan upkan kita punya produk di dalam ranking ataupun di dalam carian di Shopee lah. Kalau orang tu dia cari pemotong salad, so saya punya produk ni saya dah tekan boost now. So Shopee akan naikkan saya punya ranking lah di carian Shopee. Okey, so lebih mudah untuk prospek ataupun customer yang sedang mencari pemotong salad ni untuk jumpa produk saya dekat Shopee. Okey, itu yang pertama, kita buat secara manual setiap 4 jam secara manual. Dan satu lagi saya nak tunjukkan secara automatik macam mana kita nak boostkan produk kita secara automatik dengan menggunakan tool
yang sebelum ni saya ada ajar bagaimana kita nak masukkan logo secara automatik ataupun dengan lebih mudah lah. Bukan dia automatik sangat pun, cuma dia lebih mudah berbanding kalau kita nak masukkan satu persatu so yang itu agak susah. Okey. So sekarang kita boleh pergi dekat kita punya Big Seller, bigseller.com. Okey, kalau anda belum ada account, anda boleh sign up free saja apa nama ni sistem ni. So dalam video yang saya cover untuk buat logo tu, saya dah terangkan cara macam mana kita nak sign up, dan kita kena connect account Shopee kita dengan Big Seller lah. So kita kena authorizekan Big Seller untuk access kita punya account Shopee so boleh tengok video yang sebelum ni lah, video cara nak buat logo atau cara nak masukkan logo dekat dalam produk. Okey. Kita kena login dulu, masuk dalam account Big Seller kita. Okey, masukkan menggunakan email yang kita dah daftarkan sebelum ini. Okey, masukkan password dan terus login lah. So kita boleh pergi dekat kita punya dekat bahagian produk ni, dia ada boost management, ataupun dia boleh tengok dekat sini. Mana dekat sini tak ada. Okey, so kita pergi dekat boost management Okey, kalau kita tengok dekat sini boost management, saya punya ni saya tak aktif Best Shop ni, store Best Shop ni. Jadi saya klik pada butang pensel ni. Okey, dan saya masukkan produk. Just klik pada butang add product. Okey, so sekarang saya ada lebih kurang dalam 20 produk dekat dalam store yang baru saya ni. Okey, kat sini you can add 20 produk. So saya ada 14 produk. Okey, so kita boleh pilih lah yang mana yang kita nak buat boost So kita boleh pilih contoh macam saya nak pilih yang ini, yang ini, chopper pembersih ni, Hana, botol susu, gas stove. Saya ambil semua je lah sebab saya ada 14 je kan. Ambil semua. Okey. Lepas kita dah, kalau contoh macam anda ada banyak produk, contoh sampai 100 produk, 200 produk, 300, maybe mungkin 500 produk. So kita boleh pilih hanya 20 produk saja untuk kita nak nak settingkan supaya sistem Big Seller ni dia akan rotate lah. Dia akan rotate untuk boostkan produk kita dalam 20 ni lah. Sebab setiap kali dia boost hanya 5 saja produk dalam masa 4 jam, kemudian dia akan rotate. Okey, mungkin produk ni mungkin 5 produk ni 1 2 3 4 5 produk ni dia boostkan dulu. Kemudian untuk yang 4 jam seterusnya dia akan pilih secara rawak lah, tapi kita kata mungkin 1 2 3 4 5 macam itulah, 5 produk dia akan boost pula. So dia akan rotate dalam range 20 produk yang kita dah pilih ni lah. Okey. Okey dah. Kemudian once kita dah pilih, so kita boleh klik pada butang confirm. Okey, so ini adalah produk-produk yang kita nak boostkan okey, secara automatik menggunakan sistem Big Seller. Kemudian kita klik pada butang save. Okey, so sistem Big Seller akan automatically boostkan ataupun klik pada butang boost now secara automatik secara automatik. So kita tak perlu lagi nak pergi dekat apps kat sini dan klik pada butang boost now tu, tak payah dah. Okey, sebab sistem di Big Seller sendiri akan buat lah nanti. Okey, kalau anda lihat sekarang sistem Big Seller belum start lagi. So bila once dia dah start, kita dapat lihat dia punya dekat sini lah. Okey, bila dia dah start tu, okey, nanti dia akan ada dia punya ni boosting quantity tu. Macam ni sekarang masih kosong sebab dia belum boost lagi, belum start lagi. Nanti bila dia dah start baru dia akan naik lah. Bila anda pun boleh tahu kalau contoh macam produk yang anda dia tengah boost, dia akan naik macam ni lah. Dia akan naik macam ni. Maksudnya dia tengah countdown lah.
dia tengah countdown. Okey. So macam ni, yang tadi ini adalah yang saya tekan manual tadi. Okey. Okey, macam ni 3.53. So dia akan tunjukkan countdown macam ni So anda boleh check lah dari masa ke semasa. So anda boleh tukar anda boleh tukar, anda nak boost produk yang mana. Kalau anda rasa macam nak tukar produk lain macam ini tak lebih daripada 20 lagi, okey lah. Kalau contoh macam anda dah ada 20 maksimum, anda boleh klik saja pada butang macam tong sampah ni kan, dan delete, so boleh add produk yang baru lah. Macam tu saja. So simple lah, anda tak perlu buat secara manual dan dia berjalan secara automatik. Okey, untuk video yang ini saya stop dulu kat ini sebab dia sangat mudah. Okey, kita klik pada save dulu. Okey, so kita boleh jimatkan masa dengan menggunakan sistem Big Seller ni. Okey, so kita jumpa di video yang seterusnya lepas ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.